Kakak kita, adik kita tu. Bilik besar, tak tahu nak letak mari lagu mana ni. Ni, almari sliding 8x8 yang orang kata sesuai untuk bilik master bedroom ataupun bilik besar. Jangan beli mari kecil kat tu, comel lah. Mari bilik besar, belilah mari besar ni. Untuk sliding 8x8 ni, tinggi 8 kaki dan panjang dia 8 kaki. Mempunyai satu pintu biasa dan satu pintu ni adalah full cermin. Boleh nilai atas sampai kaki kat dia. Kita tengok untuk bahagian dalian dia. Okey, untuk bahagian dalian dia mempunyai satu ruang untuk gantung. Ni boleh letak jubah dan satu, dua, tiga kompartmen untuk bahagian lipat dan ada satu laci berkunci dan bawah ni ada satu. Jangan lupa juga atas tu pun boleh letak bagi dia guna kompartmen yang sangat-sangat luas. Okey, untuk sebelah sini pula mempunyai ruang gantung. Gantung dia ni atas dan bawah. Cuma bahagian bawah tak pasal lagi. Okey, untuk atas tu ada satu raja yang besar untuk penyimpanan barang. Okey, untuk lapis kain lapis ni harga asal dia 1,690 deh. Ni item defect kat. Defect tambah hanya sikit je. Defect tambah sikit ya. Siapa nak Kak Haji nak beli dengan harga 1,350 sahaja. Ni untuk harga defect deh. Jangan claim. Kau kata kalau nak beli dengan harga 1,350 ni, si awak SS video ni ataupun tunjuk video ni mari kedah. Whether saya nak mari ni. Ada satu unit saja, siapa cepat dia dapat, siapa lambat memang rugi dah. Nak buat ni, nak tengok defect mana, kontak saja nombor admin ataupun boleh terus walk in ke MM. Jumpa Kak Haji sini. Bye-bye lah.